belakang ni adalah rumah teres satu tingkat yang lokasi dia berada di Olat Lempit Banting. Jom kita tengok apa yang best pasal rumah ni. Okey, ini gambaran luar untuk projek rumah teres satu tingkat di Olat Lempit ni. Kita hanya ada sebaris sahaja. Total kesemuanya kita ada 24 unit sahaja. Rumah ni freehold, Rizab Melayu. Saiz dia bermula 20 x 87. Jom kita tengok dalam. Ini dia punya car porch. Boleh muatkan 1-2 kereta, tapi boleh parking motor. Ada ekstra sikit tanah. Ini pintu, ini tingkap master bedroom. Kita masuk ke dalam. Assalamualaikum. Ini dia punya ruang tamu. Sana ruang makan. Apa yang best pasal projek ni adalah bahagian ruang makan ni, dia punya ceiling tinggi. Kita panggil dia double volume. Dengan double volume ni menyebabkan rumah kita nampak luas, nampak mewah dan pencahayaan yang sangat baik. Dekat sini pula kita ada dia punya master bedroom. Master bedroom luas dan besar, ada tingkap. Lepas tu ada satu toilet. Depan ni bilik nombor 2. Kita pergi ke bahagian belakang. Bahagian belakang ni ada satu bilik, ada tingkap juga. Lepas tu ini adalah ruang makan yang kedua. Dapur, bahagian dapur. Toilet sekali ada. Lepas tu bahagian belakang pun kita ada ekstra tanah. Okey. Pemisah antara rumah ke rumah, developer ni bagi tembok batu. Bermakna dia tak pakai pagar hijau. Jadi pada abang kakak yang berminat dengan projek ni, boleh terus hubungi saya. Okey, jumpa nanti.